Assalamualaikum. Aloya Mobile Detailing here. Aduh, mana orang ni? Guys, berlatih dulu guys. Isu sekarang ni pasal home base. Memberi masalah yang besar dalam dunia detailing. Kerja ada value. Orang percaya. Hasil pun padu. Korang tengok dia punya barang-barang dia, kelengkapan tool dia perfect, smart, teratur, tersusun. FK8 aku pun aku akan cari home base. Masalah sekarang ni owner-owner, korang latih lah korang punya team, cari seorang, pastikan hantar khusus, belajar kena barang, kena produk. Ini dah lah tak kena barang. Buat kerja kau laju macam mana orang nak percaya. Dapatkan seorang. Kalau cukup ilmu pun tapi kerja tak ikhlas, kena pastikan 30 minit sebatang rokok, 30 minit sebatang rokok, kerja 7 jam, 30 minit, kau kalilah berapa rokok. Lepas tu siap lagi main handphone, tengok Wasabi, tengok TikTok. Macam mana kerja nak jadi perfect? Fit Detailer Home Base Tasik Ipoh. Pintu ke pintu, Mobile Detailing Aloya.